Welcome to FS Family. Caraku, cara hampa, cara hampa. When I was a young boy, my father. Okay, kita bagi warna baru. Okey, ke mana pula ni? Setelah sekian lama kita tak menyusun barang-barang ni. Mesti macam apa pun mesti tahu kan. Bila time macam ni mesti teringat nak pergi camping ke apa ke kan. So hampa tunggu. Ke mana pula kami nak berlayar? Bila dah buka seat kereta ni, barang-barang ni hampa dah keluar ni. Nak pergi camping atau nak ke mana? Hampa tunggu. Check it out. Kalau nak lagi satu, boleh lagi satu. Bawa dia satu. Kalau lagi nak bawa, Ni anak, kalau tak sini pun tengok bawa dah. Okay, kita bagi warna baru. Jual. So, hampa tunggu video kita. Hello, hi hampa. Welcome back to FS Family. Okay, seperti biasa, hujung minggu. Hari ni public holiday pula. Selamat apa, Dek? Selamat Tahun Baru Cina. Okey, selamat Tahun Baru Cina kepada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat FS Family yang meraihkan selamat Tahun Baru Cina hari ini. Semoga Tahun Baru Cina tahun ini memberi keberkatan, kemeriahan, kemeriahan, kebahagiaan, kan. Okey, so seperti biasa, kalau dah buat video ni, ke mana FS Family nak pergi? Adik, ke mana kita nak pergi hari ni? Bunga Raya. Lah, Bunga Raya lagi apa? Dia dah melekat dah Bunga Raya tu. So kalau hampa nak tahu ke mana FS Family nak pergi, adakah Black Parade berlayar juga hari ni? Sebab semalam kan kita dah jual Black Parade. So ke mana pula? Adakah kita Black Parade berwajah baru lagi, Pak Haji? Rahsia. Kalau hampa nak tahu, tunggu. Seperti biasa, hampa like jangan lupa subscribe, like, comment and share. Turn on notification. Ting ting. YouTube FS Family. Last kali, adik. Caraku, cara hampa. Bye. Okey, di sinilah titik pertemuan kami. Berhenti seketika di RNR Elmina menghala ke utara. Makan-makan apa? Ke mana seterusnya kami nak pergi? Tunggu. Took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be Lala tak makan. Because one day I'll leave you. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No that. No broke boys, no new friends. I'm not what you
tidak berhenti. Alhamdulillah di sini. Kat mana ni sayang? Nak masuk ke tempat tujuan kami tu, alhamdulillah cerah. Kuala Lumpur. Alhamdulillah cerah. So depan-depan tu semua sahabat-sahabat ya. So kalau hampa nak tahu dengan siapa kami pergi kali ni, berapa ramai pula. Oops. Ke mana kita nak pergi? Hampa tunggu. Okey, sebelum tu kita berhenti dulu seketika. Check it out. Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No that, no that, no that, no that. No broke boys, no new friends. I'm not that you give me my ten. Ain't no lie, ain't no shade. Gone getting good, keep playing. So good, makes no sense. Badass bitch with my badass friend. No broke boys, ain't no shade. Gone getting you, no keep. Hey, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on the bitch. Why? 3 phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Okey, alhamdulillah. Setelah perjalanan mengambil masa 1 jam 1 jam lebih, alhamdulillah, nasib baik kita orang dapat tahu yang highway ada kemalangan maut. Dia menghala ke selatan actually, tapi dua-dua belah kanan tu jam, menghala di perhentian RNR Rawang, berdekatan dengan RNR Rawang. Akhirnya kami sampai ke Wadi Sungai Ingki. Kalau hampa perasan sebelum-sebelum ni ada video kami dah pergi ke sini, tapi kami pergi untuk bermalam, maksudnya bercamping. Jadi dah lama lah. Jadi hampa tunggu tahun ni. Hampa tunggu video ni. Nampak lebih meriah sikit. So insya-Allah doakan hujan berhenti dan dipermudahkan urusan kami di sini. Bye. Okey, mana yang tak tahu, di Wadi Sungai Ingki ni tempat parking dan tempat tapak camping, tapak piknik dia tu jauh. Kena turun ke bawah. Jadi dekat sini hampa jangan risau, depa sediakan ATV untuk bawa barang-barang turun ke bawah. Servis VIP kan. Dekat sini servis memang terbaik korang. Kalau ada orang tua atau orang sakit, diorang boleh tolong bawakan. VIP servis ni. Alhamdulillah, akhirnya kita dah siap pacak. Hari ni kita piknik je di Wadi Sungai Ingki. Satu kereta RM40 daily tau. View kita menghadap sungai. Okey, ini tapak piknik kami. So dia menghadap sungai. So kalau hampa nak tengok, tu semua yang camping punya lah. Tapak camping, ni tapak piknik kami. Ni mak-mak masak-masak mak-mak. Masak-masak. Punya kita kata nak bok-bok lah. Tak payah bok dah. Baju kau dah bok dah. Tak payah bok.
Okey, kita tengok apa-apa pula masak. Ini apa-apa toke barbecue. Boleh. Yang hangit je. Dia tak perlu lama tu sini. Sebab dia pun kalau tak masak pun boleh makan tak? Dia tengah masak lah. Yang ini tukang apa? Yang ini tukang apa? Tukang karut. Tukang kipas. Tukang kipas eh? Yang ni yang tak best ni kan. Yang ambil yang kita duduk lepak. Yang masa kita betul-betul pun tak ada. Pak Dek juga Ini champion. toke barbecue. Pak Dek juga champion. Terus bangun tu daripada sana tu. Datang video. Siapa? Okey Pak Dek. Tapi tak tahu. Okey, apa-apa pun dah siap membakar. So, apa lagi? Jomlah kita makan. Makan-makan. Jemput makan semua. Masak sudah, makan sudah. Apa lagi hampa? Ayuhlah kita mandi sungai. Ini adalah time apa-apa yang aku rasa macam diorang ni memang perfect. Bantu ada antara satu sama lain. Macam ni lah hampa. Semoga korang kekal bersahabat. Amin. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you are.
Okay, so sekarang ni sesi kita nak pulang ke sarang masing-masing. Pulang ke Elmina. Pulang ke Elmina. Bye. Cakap caraku. Caraku. Caraku, cara hampa. Bye. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja video FS Family kali ini. So seperti biasa Wadi Sungai Ingki memang best lah. Cuma kali ni sepanjang hari tu hujan, tapi di Wadi Sungai Ingki ni masih lagi anak-anak putih bermain. So dekat Wadi Sungai Ingki ni hampa boleh camping dan boleh okay. Nak kata apa lagi? Cha, best ke tak? Echa, Best cepat. Ya, Echa best tak hari ni? Best, okay. Berapa star? Sampai berapa je? 5. 10. 5. 5. Berapa star? 55. 55. Ha, 5 star. Mana nak cakap caraku? Okay, so penutup cepat. Caraku, cara hampa. Bye. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. I've been redesigned. So open your eyes before wake up and be someone.